Choco. Lebih manis kan? Tapi tahu tak, branding dia pun semanis rasa coklat dia. Setiap brand ada cerita. Jom kita mula. Bila Di Choco datang ke Key Studio, satu benda yang dia nak. Brand yang nampak creamy, fun dan premium. Kita pilih warna Pasta Blue sebagai warna utama dia. So dia nampak eksklusif. Tapi yang paling menarik ialah huruf D. Dia bukan D biasa. Kita cipta logo unik yang ada gabungan dengan coklat grade. Kalau tengok betul-betul, ada flow air coklat yang melimpah. Simbol rasa creamy. Simple tapi ada makna. Packaging pula, kita buat design yang clean, minimal and nampak mahal. Sebab tu, first impression penting. Kalau packaging nampak premium, pelanggan pun akan rasa produk tu premium. Lepas tu, kita buatkan juga branding dia untuk make sure dia kekal konsisten ke semua tempat. Dari segi photoshoot, sampai ke warna packaging, sampai ke baju dia, everything konsisten. Barulah brand dia mudah untuk diingati. So, kita tengok apa founder dia cakap lepas ambil servis dengan Key Studio. Bila dia buat je design tu, kita cakap je seperti yang kita bayangkan. Pengalaman kita dulu pun dengan Key Studio, daripada first dulu, saya macam ada satu benda yang saya sangat minat dengan hasil kerja Key Studio. Dia sangat teliti. Saya juga bangga sebab saya berada dalam journey Key Studio. Inilah dia, Di Choco. Di Key Studio, kami bukan sekadar reka logo atau packaging, kami cipta pengalaman yang buat orang ingat dengan jenama anda. Di Choco dah nampak semanis rasanya. Brand anda, bila lagi?